Ini adalah hari berpuasa ke-6. Hari berpuasa ke-6 kita akan melihat ayat daripada juzuk 6. Jadi ayat yang saya pilih adalah ayat um, hari ni hari ke-6 ke ke-5? 6. 6, Allahuakbar. Okey, kalau ke-6 saya minta maaf lah. Saya terambil ayat dekat juzuk 5. Boleh tak kita Boleh juga Ustazah sebab semalam kita tak ada lagi kan? kan, okay, kita buat ayat 5, nanti yang saya record nanti saya bagi kat Puan Syomi nanti yang juzuk 6 punya yang nak ganti yang semalam punya. Okey, baik. So hari ni kita akan ambil ayat daripada surah An-Nisa ayat 86 muka surat 91. Okey, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Okay, ayat ni dia cerita tentang peperangan. Okay, dia bercerita tentang peperangan tetapi tidaklah kita nak kena melihat daripada konteks peperangan sahaja. Inilah salah satu kelebihan Al-Quran. Dia meletakkan konteks tapi dalam masa yang sama konteks dia extendable. Extendable dengan cara yang akan dikawal oleh konteks-konteks lain. Jadi orang yang difaham Al-Quran, apa-apa pun yang dia nak ambil idea tu, insya-Allah dia akan sentiasa terpandu. Tak boleh nak pergi terlalu jauh sampai luar konteks ataupun tak boleh nak terlalu rigid dengan konteks dia. So ayat ni dia cerita tentang perang tetapi dalam masa yang sama dalam berperang kita ada menghadirkan akhlak-akhlak tertentu kan. Jadi sekali lagi ayat ini juga adalah tentang akhlak. So dekat dalam ayat ni Allah sebut man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik maka nasibun minha, dia akan mendapat bahagian daripada pertolongan yang dia anjurkan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberi pertolongan, memberi galakan ataupun membuat sumbangan ataupun memberi recommendation ataupun apa-apa sahaja keterlibatan dengan hal-hal yang buruk, yakul lahu kiflun minha, maka dia pun akan mendapat bahagian dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi Allah itu dia sangat melihat di atas segala setiap sesuatu, dia sangat berkuasa di atas segala setiap sesuatu. Dekat ayat ni macam mana kita nak berinteraksi adalah dalam satu-satu peperangan dia akan ada banyak posisi. Okay. Manusia ni diletakkan dalam pelbagai posisi dan setiap posisi itu dia akan melahirkan, posisi kita ni tidaklah terus melahirkan satu result yang ketara sebab kita memerlukan kepada posisi-posisi orang lain. Barulah sesuatu pasukan tu dia dapat memperolehi kemenangan. Sama juga dalam konteks kita hidup pada hari ini, kita hidup dalam jemaah, kita hidup secara sosial. Okay. Kita tak boleh nak lakukan semua perkara. Kita tetap memerlukan orang lain dan orang lain tetap memerlukan diri kita. So ini konteks ayat dia. Jadi dekat dalam ni macam mana kita memposisikan diri kita dengan syafaat yang kita ada. Setiap daripada kita ni kita ada potensi, kita ada syafaat. Maksudnya kita ada capacity untuk kita bantu. Kita bantu yang baik ataupun kita bantu yang buruk. So Allah bagi tahu dekat sini, kalau kita bantu yang baik, maka kita akan dapat saham yang sama macam orang tu buat baik. Contoh, Puan Syomi, dia buat kita punya tadarus ni, kan, kita nak buat macam dia, kita mungkin tak ada tempat. Okay. Ataupun kita mungkin ibu muda yang ada 3 orang anak, yang anak-anak masih kecil yang mungkin ada kekangan masa kalau kita nak kena manage dan sebagainya. Ataupun apa-apa keadaan lah. Tetapi kita kena tolong orang yang berjihad ini tadi, yang berperang ini tadi, sebab kita punya syafaat sendiri. Syafaat. Ada benda yang ada pada diri kita yang tak ada pada Puan Syomi yang memerlukan, dia tu perlu pada kita. Ada benda pada Puan Syomi yang kita tak ada tapi kita perlukan daripada dia. So ini adalah konteks macam mana kita bukan berperang-perang yang nak perang betul-betul bergaduh tu. Tapi kita nak mencapai misi. It's like a battle lah. Kita perlukan orang lain. So semua orang dia ada ruang untuk dia berbakti, dia ada ruang untuk dia memberi. Jadi Allah bagi tahu ini adalah dalil. Dalil kalau kita tolong orang buat baik, kita pun akan dapat pahala yang sama macam orang tu buat.
Ini adalah dalil dia. So, ini bukan macam, alah kau tolong aku nanti kau pun dapat juga pahala sama. Tak, tu bukan macam kita just nak galakkan orang untuk tolong ke, orang buat sumbangan ke, orang buat bagi tenaga ke apa ke, tidak. Tapi memang inilah dalilnya. Jadi bila Puan Syomi contoh dia buat dia punya tadarus ni, kita boleh buat apa? Macam mana kita nak memberi syafaat kepada Puan Syomi ni tadi? Macam mana kita nak terlibat dengan yashfa' syafa'atan hasanatan? Apa maksud dia ni kat sini? So mungkin dengan cara kita sebar-sebarkan kan, ataupun dengan cara yang, siapa yang nama yang buat poster tu, Puan Hajar Puan Hajar ke? That is my yashfa' syafa'atan hasanatan. So ayat ni memang untuk dia. Okay? So ini adalah ayat yang bila baca ayat ni macam, oh okey, maksudnya sekarang ni kita akan rasa macam okey, aku ada memberi sumbangan pada agama. Sama juga macam masa saya punya laptop rosak. Kalau laptop saya ni saya rasa macam subhanallah lah, memang benda yang sangat-sangat penting lah dalam hidup saya. Kalau lah tak ada laptop ni, banyaklah urusan yang tersekat. Masa laptop saya rosak, ada seorang hamba Allah dia call, dia bagi tahu, saya tengah kumpul duit nak beli laptop mahal kan. Saya tengah kumpul duit, tiba-tiba dia message, dia bagi satu amount yang sangat-sangat besar sebab laptop yang saya guna pun memang kena yang powerful sikit lah. Dan dia terus bagi macam tu saja. Dia bagi sedekah. So saya pun dapat beli laptop saya sampai hari ini. Sampai hari ini saya guna laptop saya ni dah berapa tahun? 2 tahun dah. Kan 2 tahun. Bayangkan, dia bukan orang yang pandai bercakap. Okay, dia bukan orang yang bekerja nak kena berceramah ke apa ke, tidak. Tapi dengan apa yang dia dah bagi, dia bekalkan laptop ni dekat saya, dah berapa ratus sesi kuliah, sesi ceramah, berapa ratus jam sesi-sesi nasihat dakwah yang saya dah buat menggunakan laptop dia ni. Bayangkan semua benda tu masuk dekat dia. So ini maksudnya may yashfa' syafa'atan hasanah. Dia macam pahala yang berganda-ganda. Lepas tu Allah akan kira, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah tengok, Allah faham, Allah hitung. Allah hitung secara precise. Kalau kita, bila dah banyak sangat level, kalau kita main MLM kan, banyak sangat level, kita nak kira-kira pun kita pening kan. Macam mana nak kira orang ni macam gini, orang ni macam gini, mana bahagian dia. Tetapi dekat Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Allah hitung sesuatu tu dengan sangat-sangat clear, dengan Allah boleh bentangkan kepada kita dengan sangat jelas daripada mana datangnya pahala ni, daripada mana datangnya ganjaran ni untuk engkau dekat akhirat nanti. Because of this, engkau menggunakan, kau memberikan syafaat, kau duduk dekat ayat yashfa' syafa'atan hasanatan ini tadi. Jadi ayat ni sebenarnya satu motivasi untuk kita tidak menjadi manusia yang ordinary. Kita kena jadi manusia yang extraordinary, yang sentiasa opportunist dalam melihat peluang-peluang untuk menyokong agama Allah Ta'ala. Okay, saya pernah jumpa dengan satu orang hamba Allah. Bukan satu orang lah, ada beberapa orang. Tapi yang saya nak cerita seorang budak ni, technician lah. Okay, seorang technician, seorang lagi lawyer. So technician ni dia cakap dekat saya, dia macam mengadu lah, dia macam rasa kesal lah. Dia tengok saya berceramah, dia rasa macam bagusnya, kenapa saya tak jadi macam ustazah. Saya kata macam, no, you don't have to be like me. You are needed the way you are needed. Saya cakap dekat dia. So dia kata tak adalah, sebab macam kita kan hidup kan untuk agama. Bila saya buat kerja technician ni, saya kerja-kerja repair peti, kerja-kerja ni saya rasa macam apa untuk akhirat saya. Saya rasa macam saya tak ada apa-apa pun nak bagi dekat akhirat. Lepas tu saya cakap dekat dia, jangan berhenti, jangan nak buat benda ni, because Allah tak equip you untuk buat apa yang saya buat. Please be a technician yang betul-betul do your work lillahi ta'ala. Sebab tuan tahu tak, kalau tuan tak ada, saya akan datang compang-camping dekat ceramah saya. Saya akan fitnah agama sebab pakaian saya compang-camping, sebab saya tak kemas, saya tak boleh nak iron sebab tak ada technician. Saya akan banyak buang masa duduk dekat toilet basuh baju dengan tangan. Sebab apa? Sebab saya tak ada mesin basuh untuk basuh baju yang bersih kat saya. Benda yang sepatutnya masa 2 jam saya sepatutnya guna untuk baca buku, tapi saya kena duduk 2 jam, saya kena basuh. Macam-macam benda saya kena nak basuh. So bila adanya tuan, mesin saya rosak, tuan boleh selamatkan saya daripada saya jatuh ke dalam aktiviti-aktiviti yang sia-sia, dan tuan bantu saya untuk saya buat balik kerja yang saya sepatutnya buat. So I need you just like how you need me. So tuan buat kerja tuan elok-elok. So dekat situ dia macam banyaklah saya explain panjang lah dekat dia kan. Lepas tu kat situ saya nampak lah dia macam, oh okay, at last for the first time dia cakap dekat dalam pertama kali dalam hidup dia rasa dia adalah orang yang berguna, dia adalah orang yang ada self worth, dia adalah orang yang dia rasa macam, oh aku ni bermakna, aku ni bermanfaat. Sebab yang dia selalu fikir, aku technician, kerja aku lekeh, kerja aku ni macam alah kan berapa sangat duit aku dapat, aku ni tak ada apa-apa, aku ni tak ada nilai apa-apa semua. Tapi sebenarnya benda tu tak betul. Yang kedua, saya jumpa dengan lawyer. Lawyer ni dia cakap dia nak berhenti. Okay, lawyer saya suka sangat lawyer ni, sebab lawyer ni sebelum dia ambil saya punya kes, dia cakap, puan, saya nak puan bentangkan dulu fakta kes puan, sebab saya tak nak puan, dia bagi istilah kencing lah. Dia kata saya tak nak, sebab saya pernah kena dengan saya punya klien, dia bagi fakta yang macam ni, saya tengok fakta betul dia memang dizalimi, dia aniaya, saya ambil kes dia, saya yakin boleh menang dengan cara bermaruah.
Tapi tengok-tengok tengah saya buat kes dia dah separuh jalan, dekat nak final, rupa-rupanya dia tipu saya. Rupa-rupanya saya dekat side yang salah. Saya bela orang yang salah. Dia kata saya memang so sekarang puan bentangkan dulu fakta puan, baru saya setuju nak terima kes puan. So saya pun bentangkan fakta bla 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 bla. Lepas tu barulah dia bagi tahu, okey puan saya setuju, puan saya on your side, saya ambil kes puan. So saya suka lawyer ni. Tapi bila dia dah ambil kes tu, saya jumpa dia banyak kali. Ada satu hari tu dia macam dia cakap dekat saya, dia kata saya nak berhenti jadi lawyer ni sebenarnya puan. Saya pun tak larat dah buat benda ni. Saya rasa saya ni macam hamba dunia je. Saya apalah saya buat, saya kerja dunia, kerja lawyer macam ni. Saya ingat saya nak berhijrah lah. Dia cakap macam tu, dia nak berhijrah. So saya macam no, tuan, what do you mean hijrah? Your hijrah starts here, dekat hati tau. Maksud hijrah tu mungkin daripada dulu sebelum ni niat bekerja lawyer sebab nak dapatkan duit untuk bayar rumah apa-apa semua. Sekarang just hijrah hati tu. Bukan still kerja lawyer, tetapi hijrah hati tu hijrah pada niat sahaja. Jangan tinggalkan you punya profession as lawyer, because people like me yang tengah kena tindas sangat-sangat perlukan orang yang berwawasan macam anda. Bayangkan kalaulah semua lawyer just ambil kes berdasarkan duit semata-mata, habis, tak ada justice ke atas dunia, semua manusia akan dianiaya, Islam pun akan sukar untuk ditegakkan. So you are needed. Anda adalah diperlukan dekat dalam rantaian-rantaian perjuangan Islam ni. So dia pun terdiam. Cakap okey lah, tak apalah, nanti saya fikir balik. So saya tak tahulah, sampai sekarang dia masih lagi seorang lawyer lah. Tapi dekat situ, maksudnya sekarang ni kita tengok, apa ayat ni ini saya sedang mengajar puan-puan tentang bagaimana nak melihat interaksi dengan Al-Quran. Ini ayat cerita pasal perang ni zaman dulu. Kalau ada orang minta kita perang bla 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 kan. Tapi macam mana kita nak bagi bantuan dalam peperangan sebab kita dah tak berperang. Okey, kita tidak berperang, tetapi puan-puan hari ini kita semua berjuang. Jadi letakkanlah posisi kita dekat yang selayaknya, dekat mana-mana ruang yang kita boleh bantu untuk berjuang, hasilkanlah syafaat itu tadi, okey? Berikanlah syafaat yang baik untuk membantu agama Allah ini tadi. So itu adalah sikap orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang betul, insya-Allah. Okey. So terima kasih, kita jumpa lagi hari esok. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Something that we all need to hear. Sebab masing-masing kat sini kan main peran different. Syamil, suara tak jelas. Oh ya ke? It is something that we all need to hear kan? Terima kasih Ustazah. Dah clear dah kan? Okey. Okey, sebab memang yang ada dalam ni kan masing-masing kejaya macam-macam ada kan. Jadi sebenarnya kita semua ada peranan masing-masing untuk membantu agama Allah ni. Saya pun dalam kapasiti saya tak pandai sangat yang lain-lain, tapi saya pandai nak ajak orang together. So terhasillah PPT ni. Sebab I Love Quran Saya Berjaya ni kami tubuhkan, memang franchise, tapi kami tubuhkan ni sebab kita nak bawa orang lagi dekat dengan Al-Quran, nak bawa anak-anak, nak bawa mak-mak, ayah-ayah kan lagi dekat dengan Al-Quran. Jadi itulah, memang tak adalah, kami pun tak kaya, tapi kami mula dengan apa yang ada. Jadi insyaAllah from time to time tu kita akan buatlah program untuk kawan-kawan menyumbang. Nanti kalau siapa-siapa nak menyumbang ke Al-Quran Saya Berjaya, sangat-sangatlah dialu-alukan untuk mendukung perjuangan kami. Sebab kami pun baru bermula, insyaAllah. So, terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian pada hari ini, sangat bermakna. Dan semoga Ustazah cepat sembuh lah. InsyaAllah. Ustazah Syari semua on point je lah, semua yang kita semua perlulah setakat ni. Alhamdulillah. Okey, kita akhiri majlis kita hari ini.